Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, tuan-tuan salli ala Muhammad, syukur saya beberapa hari lepas tuan-tuan salli ala Muhammad masuk penjara. Astagfirullahaladzim, keluar balik lah. Bukan pasal jahat tu, memang tu masuk tiap minggu pun masuk penjara. Tuan-tuan salli ala Muhammad ni ziarah lah. Ziarah penjara, bukan ziarah penjara, memang masuk sungguh. Masuk lah tapi keluar balik lah. Waktu tu tuan-tuan nak cerita hidayah. Salli ala Muhammad dia tuan-tuan. Seorang musalli Muhammad, banduan akhir dia panggil. Banduan akhir ni menunggu matilah, hukuman gantung. Tuan-tuan mengucap 2 kalimah syahadah. Masuk Islam dia, alhamdulillah. Kembali kepada Islam. Tuan-tuan musalli ala Muhammad. Cerita dia waktu kita tengok muka dia tu jernih, ya Allah tuan-tuan. Dia menangis, kita pun menangis. Kita menangis pasal apa? Kita cemburu kat dia. Dia ni menunggu masa nak mati. Duduk dalam penjara. Masih apa tak boleh nak buat. Dan subhanallah, dosa-dosa dia dulu sembah tokong ke, minum arak ke, apa semua tuan-tuan sekalian. Habis bila dia mengucap 2 kalimah syahadah, gugur dosa macam bayi baru lahir. Sebab tu setiap kali saya jumpa Ustaz Syah, saya kata apa? Saya cemburu dengan Ustaz Syah. Saya cakap betul-betul. Pasal apa? Saya tahu kita ni tuan-tuan Allah takdirkan daripada awal lahir dari kalangan orang Islam. Sejak balik tu kita duk himpun dosa aja. Kita ni. Ustaz Syah tengok tuan-tuan sekalian. Ustaz Syah masuk tahun 2004. Berapa? 2005. 2004, 2005. 2004, 2005. Tuan-tuan baca Quran, ayat Quran. Fui, Masya Allah. Makhraj dia tuan-tuan dengar tadi ni. Sebut hadis Nabi SAW. Perum-peram macam tak ada apa dia. Kita ni Masya Allah Rabbi tuan-tuan duk baca Yasin pun bismillah Yasin wal qur lagi sampai lah ni. Sekalian musalli ala Muhammad. Kalau masuk masjid orang duk baca surah Yasin, buku Yasin tu dah habis dah. Tuan-tuan pergi cari kitab Quran tu. Faham? Orang dah habis baca surah Yasin, kita duk cari surah Yasin tak jumpa lagi. Kita Allahu Akbar tuan-tuan musalli. Dosa punya banyak duk himpun daripada dulu. Dia masuk Islam, kembali kepada Islam tuan-tuan musalli ala Muhammad, berguguran dosa. Tengok depa tu, ya Allah, seronok cemburunya kita. Tuan-tuan musalli ala Muhammad, walau bagaimanapun selagi kita diberikan nafas oleh Allah, bertaubatlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah. Allah tunggu masa aja nak padam dosa-dosa kita tu. Baik, tuan-tuan, beralih kita kepada Abang Ali. Abang Ali boleh kongsi dengan kita apa yang Abang Ali duk faham tentang nama hijrah ni. Semenjak Abang Ali hijrah dululah, kembali macam mana duk adalah ni, insya-Allah lah, dengan nur syurga di wajahmu. Kan sekalian musalli ala Muhammad tuan-tuan. Special saya duk sebut Mahdi special. Special saya apa? Dia macam saya duk bercakap tuan-tuan duk dengar. Tuan-tuan mau orang masjid dah. Orang geng-geng masjid dah. Orang yang duk suka pada agama dah. Abang Ali dia bercakap, orang-orang yang bukan geng-geng masjid yang duk main dengar dengan dia tu, hari tu Masya Allah Rabbi kan, bawa geng-geng dia Masya Allah main makan dengan kita. Kita seriau tengok. Subhanallah tu sekalian. Tapi Masya Allah tu mad'u dia. Dan beralihnya mereka tu, mereka semayang, pahala pergi kat dia. Mereka buat ibadat, pahala pergi kat dia. Solid pergi kat dia. Beralih, berubah menjadi orang yang baik. Mad'unya hebat. Masya Allah Rabbi, subhanallah tuan-tuan. Cemburu juga dengan dia. Cemburu dengan Ustaz Syah, cemburu dengan Ustaz Abang Ali. Sekalian musalli ala Muhammad. Kelebihan-kelebihan yang Allah bagi. Amin. Dan Masya Allah Rabbi tuan-tuan sekalian musalli ala Muhammad. Start daripada tu, cerita dia kalau forum ke ceramah ke tajuk mesti hijrahnya. Tidak Abang Ali. Cuba Abang Ali cerita kat kami apa yang Abang Ali faham dengan hijrah dan bagaimana kesannya kepada hidup Abang Ali selepas daripada itu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Jafri Mahmudi dan pada sahabat saya Ustaz Syah Sambugan yang saya baru kenal, tapi dia kenal saya pula. Lagi hebat lah. Memang dua-dua orang hebat lah. Saya yang tak hebat, saya hebat tang lain. Dulu lah, dulu punya hebatan lain. Masya Allah, tabarakallah. Syukur, terima kasih kepada semua yang ada pada malam ni. Terima kasih kepada pengurusi majlis, semua yang terlibat menjayakan program kita pada malam ni. Syukur, alhamdulillah. Dan
apa yang saya faham tentang soalan tadi tentang hijrah. Hijrah yang saya faham lah daripada diri saya sendiri. Hijrah ni pada maksudnya daripada yang tak baik kita berhijrah daripada ke perkara yang baik, dan kepada baik kepada yang lebih baik. Alhamdulillah. Ni nak cerita pasal dulu-dulu punya hijrah lah. Daripada dulu saya bersama dengan kumpulan rock lah. Dulu saya dikenali, saya tak ruf sikit lah. Nama saya penuh Muhammad Ali bin Ismail. Saya berasal daripada Kelang, Selangor. Saya pernah mengawali kumpulan Terra Rosa, lagu Bunga Angkasa. Ustaz dah nyanyi tadi sikit. Nak dengar ke? Boleh? Masjid ni tuan-tuan dan puan. Boleh ke nyanyi? Luar masjid. Boleh ke tak boleh? Tak boleh tak payah, kita cakap je lah. Tak payah nyanyi lah ni. Semua tawaduk Ustaz. Tak ada, tak payah. Tak ingat lagu tu? Tak ingat. Tu dah kena peringat. Tak peringat lah boleh. Indah sinar sang surya, merdu irama sang bayu. Dah ingat dah? Tu lagu dia tu. Zaman tu, zaman-zaman kita panggil zaman rock lah. Zaman tu rock dia punya syarat-syarat dia kena rambut panjang, kena seluar ketat, penyanyi kena lagu tu kena jerit-jerit dengan suara tinggi. Tu syarat dia. Kalau tak ada tu tak boleh. Kalau setakat nyanyi biasa-biasa tu, tu kira pop lah. Tu geng-geng Nasir Wahab, Ibnu Riza, tu geng-geng tu lah. Tapi kalau nak kena high pitch tu tinggi tu kan, ya lagu macam tu lah. Bertambah cahaya hidupku, yang tu nyanyi sikit-sikit tu rock tu. Apa nak ni. Okey. Lepas tu bersama dengan Terra Rosa, saya bersama dengan kumpulan ekspedisi. Tahu lah ekspedisi? Tahu lah? Tak apa-apa tahu juga. Semua orang masjid tu tak? Betul lah tu. Jadi lepas pada dengan ekspedisi, saya ada tubuh satu kumpulan nama Empire, tapi tak apa nak menjadi. Tu rock juga tu. Masih lagi dalam rock. Dan kemudian tu barulah saya tukar. Saya rasa bila kena apa ni kata, yang nyata dia faktor umur lah. Bila umur saya menjaga 40, saya duduk terfikir Ustaz. Saya fikir duduk rumah, balik fikir. Cakap utara sikit tak apa padahal bukan orang utara, tapi okey. Boleh ke? Faham? Jadi tak jadi? Tak ada jawapan juga. Saya duduk fikir balik dalam umur 40, nak masuk 40, fikir apa nak jadi ke ni? Nak rock lagi ke nak macam mana? Fikir tengok orang rumah kita ni rock ni kan, akan jadi ke anak kita besar nanti tu rock juga macam kita? Takut zaman, bila kita tengok zaman yang apa yang akan datang ni, teknologi yang kita duk belajar, duk ikut-ikut ni, dia punya luar pemikiran kita. Semua panggil apa, luar batasan. Kita tengok macam-macam perkara kita berlaku on the spot. Kita boleh tengok sekarang ni dalam FB, dalam Twitter, dalam apa, internet ni. Kita sekelip mata hari ni, kita ni contoh ni video yang kita tengok sekarang ni keluar secara live. Kita cakap salah sekejap lagi, besok dah kena dah. Itu untuk saya lah. Untuk anak-anak kita akan datang, saya fikir macam mana nak buat ni. Jadi saya rasa tutup kedai, bukan tutup kedai lah. Saya duk rasa kena ubah. Kena cari balik jalan yang asal. So aku saya cari kawan yang lain. Berubah habis. Bukan berubah ni, dia step by step. Saya berubah bukan zam hari ni saya dapat hidayah saya pakai baju ubah, tak ada. Saya perlahan. Mula-mula buat kat rumah dulu, dengar radio, cari radio yang elok-elok sikit. Tak apa sebut nama radio. Saya buka radio IKIM. Tak ada radio-radio yang pagi-pagi jerit-jerit tu, tak ada lah. Tahu lah saya tak nak cakap lah radio apa. Pagi-pagi duk gelak-gelak, duk jerit-jerit tu. Dengar radio IKIM, macam-macam dapat dengar. Pagi subuh dah dapat dengar orang mengaji. Dengar kuliah pagi, tazkirah pagi tu lah. Dah dengar
Lepas balik masjid duduk dengar. Itu step dia. Lepas tu kita duduk dengar sembahyang. Dulu bukan tak sembahyang seminggu sekali insya-Allah. Allahu akbar. Sembahyang lah, tapi dia ikut angin. Dia nak sembahyang, tak nak sembahyang sudah. Dengar radio. Dia cari kawan yang elok, jumpa kawan yang elok, ajak pergi kuliah. Dah mula pergi. Member yang rajin pergi kuliah mai datang ambil rumah. Jom kita pergi kuliah. Ikut dengar. Lama-lama masuk sikit. Dah mula nak pergi jemaah kat surau. Dia dah start lah. Syok pula rasa dapat di kemanisan semayang berjemaah. Rasa macam kalau tak pergi tu macam rasa macam tak cukup. Hidup tu macam tak komplit. Daripada subuh tu start dah subuh tu rasa macam Allahu akbar. Terlajak je jahanam. Besok dah jadi siang tu jadi hari yang kalut lah. Tu istiqamah lah. Dari mula-mula. Lepas tu saya terus lagi ustaz. Saya pergi tanya ustaz, cari ustaz, ikut kuliah. Dan lepas tu satu orang saya jumpa ustaz ni, saya minta nasihat. Saya minta nasihat ustaz depan-depan dengan dia. Saya cakap dengan ustaz, masa tu rambut panjang ni. Dia kan step by step. Rambut panjang ni. Pakai memang hitam lah. Tak lari lah. Color rasmi. Sampai jiran sebelah kata, "Yo, Cina. Yo, semua hitam kah?" Itu color rasmi. Lepas tu saya jumpa ustaz ni, saya cakap dengan ustaz, "Assalamualaikum ustaz. Saya ustaz ni orang lama, orang tua. Cakap saya nak berubah, saya nak hijrah. Saya nak belajar balik agama." Ustaz senyum tengok. Dia kenal lah tu. Dia tahu lah saya rambut panjang makrok lah tahu. Kenal lah dia ekspedisi. Kan? Dia cakap bagus lah. Alhamdulillah. Apa saya perlu buat ustaz kan? Saya cakap, ustaz cakap, yang pertama sekali solat dia kata. Yang penting sekali solat. Solat tu tiang agama dia kata. Belajar solat, betulkan solat. Dia kata sebelum tu wuduk tu kena betul dulu. Daripada wuduk kita solat. Solat yang dulu, solat fardu kena berjemaah. Solat sunat kena kat rumah. Segala solat yang dulu duk tertunggak tu kena bayar balik lah. Allahu akbar. Banyaknya ustaz tinggal. Dia kata pelan-pelan bila dah okey nanti kita dapat rasa bil tu dah berbayar belum, kita dapat rasa dia kata. Okey lah. Tapi saya rasa lampailah tak berbayar lagi ni. Duk istiqamah lagi. InsyaAllah doakan Lepas tu saya tanya lagi, ada lagi dia panjang lah. Saya dialog dengan ustaz ni. Yang kedua saya ringkas. Yang kedua dia kata, Ali kena banyak bersedekah. Banyak belajar bersedekah gitu. Sedekah ni gugur dosa. Gugur semua dosa-dosa kita. Dengan semayang sama lah kita. Okey, saya ingat satu kisah sahabat saya yang macam Ustaz Syah jugalah. Dia pun India Muslim. Ni cerita lama. Dia cerita, saya teringat bila ustaz tu sebut bersedekah, saya teringat kawan tu. Bila saya nak cerita tu, saya teringat dia. Dia kata, saya tengok dia baru masuk Islam. Saya tengok dia hari-hari dia ada sibuk je. Duduk kita borak, tanya dengan dia pengalaman, cerita apa semua. Saya tengok dia cakap, saya tanya hari-hari ada job sibuk macam mana, apa cerita, bagi tips sikit. Saya teringat tu. Dia kata, bang, saya bang, aku dia Indian, aku bang, setiap kali solat Jumaat paling kurang pun aku akan sedekah RM50. Paling kurang. Kalau aku dah lebih lagi aku sedekah. Kata, abang tak percaya abang buat, InsyaAllah, dia kata Allah akan bayar cash. Saya lah yang dah Islam lama tu pun, fadilat tu pun kita tak rasa lagi benda tu. RM1 tu rasa macam ketak tu. RM1 ni lagi macam-macam dia beli. Kalau RM10 lagi, RM10 nak masuk ni.
Oh, kita lah, saya lah, bukan tuan-tuan semua okey. Ha? Betul tak? Saya cakap seorang apa ni? Dengar tak? Ha? Oh, kusyuk. Oh, insya-Allah. Itu cerita yang bab kedua. Dia kata yang ketiga pula. Dia bum. Ha, senang cerita. Yang ketiga pula dia kata banyak kepada majlis-majlis ilmu. Ha, ustaz pesan lah. Pergi ke majlis ilmu, dia kata dalam majlis ilmu pun akan dia kata hapuskan dosa-dosa kita. Dosa-dosa kecil lah. Dosa besar tu kena taubat betul-betul. Lepas tu dia kata dalam majlis ilmu, insya-Allah Ali akan dapat suasana baru, akan dapat sahabat-sahabat baru yang lebih baik daripada yang dulu-dulu. Memang betul. Allahu Akbar, tabarakallah. Dapat kawan-kawan yang orang masjid lah ustaz kan. Dah duduk kat majlis ilmu, takkan dapat kawan-kawan bonza kot. Dulu dapat kat luar memang geng-geng yang luar lain-lain kan. Tak ada nak jumpa nasihat kita cakap ni bagus tu bagus. Tak ada, semua dia je yang bagus. Allahu Akbar. Yang keempat ni dia pesan lagi tadi. Yang keempat dia kata, dia tanyalah ibu dengan ayah ada lagi. Saya cakap ibu tak ada, ayah ada. Dia kata ayah ni kalau ada kita khidmatlah dengan dia. Sayangi ibu ayah kita sampai akhir hayat dia. Jangan sakiti hati dia. Dan kita kena jaga dia. Sebab doa ibu dan ayah kita ni satu doa yang makbul daripada dia, daripada ibu dan ayah kita. Itu secara ringkasnya ustaz, untuk saya kongsikanlah penghijrahan saya, dan saya seringkasnya itu mungkin pusingan pertama insya-Allah. Tabarakallah. Itu alhamdulillah, itu sedikit daripada mukadimah ta'aruf kita dengan Abang Ali, bagaimana berhijrahnya Abang Ali Musalli ala Sayyidina Muhammad kepada apa yang dia ada sekarang. Saya cukup kagum lembutnya hati Abang Ali ni. Dia suka menangis. Kalau kita duduk kuliah tu, dia tengok duduk kat belakang tu, dia masuk lagi, dia mula duduk layak mata dia. Dia layak mata, kita pun berasa macam nak layak mata kita juga, tuan-tuan sekalian. Dia sebenarnya crowd ni, dia respon ni, kita semangat nak kuliah. Oh, lagi kita duduk sebut, lagi depa respon, lagi kita nak kuliah. Tuan-tuan malam ni macam tak makan malam lagi gaya ni. Ya, slow mood satu macam, ya down. Itulah Mali kata dia nak buat lagu pun dia tak pernah sedar. Dia tak respon. Sekalian Musa Siman.